fungsi dan peranan Kementerian Ekonomi itu supaya tidak terheret di dalam perkara ini. Jadi yang ini saya ingat dia agak berbeza lah di antara syarikat swasta dengan kerajaan. Kerana kerajaan ini dia memerlukan legitimasi untuk kita melakukan perubahan. Jadi kalau mesej itu sudah jelas, isyarat itu jelas bahawa Presiden Parti dan juga Perdana Menteri, isyarat halus melalui pemilihan ini ialah dia sudah hilang keyakinan dengan saya. Jadi, you better know that untuk kepentingan negara adalah lebih baik untuk berundur secara terhormat. YB, saya nak try sikit lah. Tadi YB dah cakap lah tentang apa perubahan, and it's not bukan macam magic stick. Menteri buat padu jadi dia tak jadi macam tu lah kan. Dan YB pun dalam posting YB ada cakap bahawa YB dah tak terikat dengan rahsia kita. Jadi saya try lah, YB pun tak tahu saya nak tanya apa kan. Contoh tu padu lah YB sebab itu jawab kemudian lah.